Gunung Kinabalu terbentuk daripada pergerakan kerak bumi sejak berjuta-juta tahun lalu. Namun, ia antara pergunungan granit yang termuda di dunia dan ketinggiannya bertambah 5 mm setiap tahun. Terdapat dataran berbatu granit yang luas terbentang menuju ke arah puncak tertinggi Gunung Kinabalu, iaitu Puncak Low. Landscape berbatu ini terdiri daripada 12 puncak yang mengagumkan. Tahukah anda, puncak selatan Gunung Kinabalu juga terdapat di duit kertas RM100 Malaysia? Gunung Kinabalu menjadi tarikan para pendaki dari dalam dan luar negara. Di sini terdapat laluan Via Ferrata yang merupakan antara tertinggi di dunia. Ia terdiri daripada jambatan, tangga dan kabel keluli.